Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Iman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey Cik Iman, yang tadi datang naik apa Cik Iman? Tadi saya datang tadi naik kereta. Kereta. Naik kereta. So semuanya okey lah. Ikut-ikutan macam jam ke apa ke? Macam mana? So far Alhamdulillah perjalanan saya nak datang sesi pada hari ini semuanya baik, berjalan lancar Alhamdulillah. And tadi jalan pun clear, tak ada sebarang jam ataupun kemalangan lah. Orang cakap Alhamdulillah semua okey. Alhamdulillah. Kalau begitu, okey, tanpa membuang masa, untuk pengetahuan Cik Iman, sekarang kita berada di sesi yang kedua. Saya ingin membuat iaitu imbas kembali lah kepada Cik Iman tentang apa itu sesi kita kan. Cik Iman merupakan saya punya klien dan saya merupakan kaunselor pada Cik Iman pada malam ini. Dan Cik Iman boleh meluahkan apa sahaja yang Cik Iman ingin kongsikan dekat saya. Tak kisahlah dari masalah ke ataupun apa-apa lah kan. Sebab saya terikat dengan etika kerjaan. Akan tetapi jika terdapat sebarang risiko dari pihak saya, dari pihak Cik Iman ataupun pihak lain, saya terpaksa memaklumkan kepada pihak yang berkuasa lah, seperti polis dan ataupun mahkamah. Cik Iman faham? Faham. Okey. Kalau begitu, sesi kita berlangsung lebih kurang dalam 30 ke 45 minit. Sama juga macam sesi lepas. So setakat ini Cik Iman ada berapa soalan? Setakat ni saya rasa saya tak ada soalan kot. Okey. Baik. Okey. Kita buat imbas kembali lah. Berdasarkan sesi yang lepas, iaitu sesi pertama, Cik Iman ada kongsikan tentang masalah Cik Iman, iaitu masalah tidur berlebihan. Ada Cik Iman? Betul. Dan Cik Iman juga kongsikan yang Cik Iman tidur berlebihan tu sehingga kan sebabnya, puncanya sebab Cik Iman buat kerja part time kan. Pada masa yang sama Cik Iman belajar kan, study lah kan. Iaitu Cik Iman ambil degree lah kan. Dan Cik Iman bercakap kelas daripada pagi sampai ke petang. Lepas tu Cik Iman sambung pula kerja kan. Mana Cik Iman? Betul ke apa yang saya cakap tadi? So far betul lah apa yang dikongsikan oleh Cik Mahathir tadi. Okey, Alhamdulillah. So, okey, saya nak tanya perkembangan Cik Iman lah kan. Apa Cik Iman rasa perkembangan Cik Iman yang Cik Iman ada sekarang ni? Mungkin dari sesi lepas Cik Iman mengadu yang Cik Iman tidur berlebihan. So, sekarang macam mana? Alhamdulillah, so far perkembangan saya untuk sekarang ni orang cakap bertambah baik lah kan. Kalau nak dikomparekan dengan sebelum ni, yang sebelum ni macam saya kongsikan, tidur saya ni berlebihan lah kan. Sampai bila saya tidur berlebihan ni, kadang-kadang kelas saya skip. And then assignment saya pun kadang-kadang ada yang tak siap. And ada juga yang terkejar-kejar jugalah kan assignment tu kan nak buat kan. And daripada segi macam bila saya tidur berlebihan ni pun jadi lemau lah kan badan kan. Jadi saya rasa macam tak bertenaga apa semua lah kan. Tapi Alhamdulillah selepas saya berjumpa dengan Cik Mahathir pada sesi pertama, banyak jugalah plan-plan yang Cik Mahathir berikan kepada saya. Dan juga ada juga beberapa tugasan yang Cik berikan pada saya. And benda tu Alhamdulillah menjadi and memberi impact yang positif lah kan orang cakap kan. And bagi saya so far bagus lah untuk diri saya. So berdasarkan Cik Iman tadi, saya rasa macam senang cakap saya teruja lah kan. Ataupun saya happy lah dengan Cik Iman yang Cik Iman macam dah improve kan. Dari segi perubahan Cik Iman yang mungkin kalau yang lepas Cik Iman tidur berlebihan kan. So sekarang ni Cik Iman dah pandai aturkan diri Cik Iman. So apa yang saya boleh cakap, saya bangga lah dengan berbanding dengan sesi yang lepas. Okay, so Iman, okay, dalam sesi yang lepas ataupun dekat sesi yang lepas lah kan, yang Cik Iman ada macam tetapkan dua perkara utama yang Cik Iman ingin macam tetapkan dalam diri lah. Iaitu bangun sebelum pukul 9 pagi dan juga kurangkan penggunaan skrin sebelum tidur. Iaitu Cik Iman kurang bermain phone lah sebelum tidur. Okay, so soalan saya, boleh tak Cik Iman ceritakan
macam mana minggu-minggu Cik Iman buat dua perkara utama tu? Alhamdulillah, so far daripada dua benda yang Cik Mapi mentionkan kepada saya tadi tu kan. Yang pertama, yang saya bangun sebelum pukul 9 pagi, and then yang kedua, kurangkan penggunaan skrin tu kan. Alhamdulillah, so far saya boleh buat dalam benda tu. Kira macam ada sometimes masa yang kalau saya dah bangun subuh, saya tak tidur semula lah. Orang cakap saya tak tidur lepas subuh lah. Ada masa kalau contoh memang saya penat, saya akan set time lah sebelum pukul 9 saya dah kena bangun. Ada jugalah kadang-kadang terbabas tu, tapi tak adalah sekerap macam yang sebelum ni kan. Tapi dia more pada positif punya ni lah, result lah orang cakap kan. Saya dapat bangun sebelum subuh, saya tak tidur selepas subuh. And then kalau contoh saya tidur pun, benda tu orang cakap saya kena bangun lah sebelum pukul 9. And then daripada segi daripada segi kurangkan screen time sebelum tidur tu pun, Alhamdulillah saya dapat kurangkan. Sebab saya perasan jugalah kan, bila saya kurangkan screen time saya sebelum tidur, orang cakap tidur saya orang cakap lebih berkualiti lah orang cakap kan. Sebab macam kita tahulah kan, bila kita tengok phone kan macam banyak benda-benda lahor juga kan. Kira benda-benda yang melalaikan juga kan. Tapi bila saya kurangkan screen time ni sebelum tidur, benda tu memberi impact yang baik lah. Kira macam saya boleh fokus terus tidur pun. Kira macam kalau contoh saya mengantuk, kalau macam sebelum ni kan, kalau saya mengantuk saya tetap akan scroll phone kan. Kira macam saya akan scroll phone sampai saya tertidur sendiri. And benda tu saya berjaya mengatasinya. And benda tu memberi impact yang baik jugalah. Bila saya rasa mengantuk, saya memang tak akan tengok phone. Ataupun kalau tak rasa mengantuk sekalipun, saya memang akan letak limit. Kalau contoh memang sebelum tidur saya nak scroll phone juga, contoh saya letak limit 10 minit. So saya kena jangan lebih daripada 10 minit lah orang cakap kan. And benda tu bagus lah untuk diri saya sendiri. And benda tu dua-dua memberi impact yang sangat baik lah untuk saya. So Alhamdulillah, berdasarkan apa yang Cik Iman ceritakan tadi, memang betul-betul dua perkara utama yang Cik Iman ingin tetapkan dalam diri Cik Iman. Saya boleh cakap yang Cik Iman dah berjaya lah. Macam tadi Cik Iman cakap, yang bangun sebelum jam 9 pagi tu, Cik Iman orang cakap macam ni lah, pastikan diri Cik Iman sebelum subuh tu, selepas subuh tu Cik Iman dah tak perlu tidur apa semua kan. So itu saya rasa macam improvement yang pertama saya nampak. Yang kedua pula, Cik Iman bercakap macam Cik Iman limitkan penggunaan skrin tu sebelum tidur, lebih kurang 10 minit kan Cik Iman tadi. So saya nampak lah Cik Iman sekarang ni dah, Alhamdulillah, apa yang saya boleh cakap, Cik Iman macam dah mampu untuk orang cakap macam berubah lah, untuk fokus lebih baik dalam kelas apa semua kan. Okay. So apa yang membuat Cik Iman, macam mana orang cakap kan, apa yang membuat Cik Iman rasa berjaya untuk bangun awal tu? Macam mana tu? Jadi benda yang buatkan saya berjaya tu bangun awal tu, daripada pertama tu yang paling penting lah daripada segi pengurusan saya malam tu lah orang cakap. Jadi memang saya akan, kalau contohlah saya ada part time sampai malam sekalipun, saya akan limitkan masa lah. Kalau contoh saya part time sampai pukul 11, paling lambat saya akan tidur dalam pukul 12 atau 12 hukum macam tu lah. Saya tak boleh lebih lah. Kalau contoh saya lebih daripada tu, memang orang cakap benda yang lama akan terulang lah orang cakap. Jadi yang tu yang pertama lah. Yang kedua, saya akan pastikan yang memang satu hari saya tu mungkin saya tak terlalu penat lah orang cakap. Bila saya terlalu penat pun, walaupun saya dah tidur awal pun, benda orang cakap, benda untuk saya jadi lagi sekali yang mana orang cakap, yang saya akan tidur berlebihan tu mungkin akan jadi lagi sekali lah kan. Jadi memang orang cakap, memang saya selain daripada tidur berlebihan tu pun, saya ada betulkan jugalah daripada segi masa saya lah, masa saya untuk sehari-hari lah orang cakap kan. Saya stabilkan lagi, and saya akan pastikan yang saya punya masa tu lebih teratur lah kan, kalau nak dibandingkan dengan sebelum ni lah. Okay, faham. Saya faham Cik Iman cakap Cik Iman dah stabilkan diri Cik Iman kan, untuk bangun pagi apa semua tu. So Cik Iman pun dah fokus belajar apa semua, dah macam Cik Iman rasa macam boleh cakap macam dah macam nak tidur berlebihan. So Cik Iman tetapkan diri Cik Iman untuk bangun pagi. So saya nampak perubahan tu. Okay, dah buang masa Cik Iman. Okay, untuk sesi pada malam ini, saya nak tanya dekat Cik Iman lah. Ada dua perkara yang
saya ingin Cik Iman pilih apa yang perlu kita fokuskan pada malam ini, iaitu yang pertama untuk kukuhkan perubahan apa yang sudah berlaku, ataupun Cik Iman nak ataupun cara Cik Iman mengatasi cabaran untuk hilangkan stres dan penggunaan skrin tu. So Cik Iman rasa mana satu tu fokus tu? Saya rasa saya nak fokus yang kedua kot, untuk cara mengatasi yang masalah daripada segi tidur berlebihan dengan masalah screen time tu lah kot. Okey, faham. Okey, kalau macam itu saya nak tahu apakah perbezaan yang Cik Iman rasa ataupun apakah perbezaan yang Cik Iman rasa dalam diri Cik Iman bila tidur lebih awal sedikit, macam itu. Apa yang saya nampak perubahan yang saya bila nampak bila saya tidur awal tu, saya rasa macam esoknya tu hari saya tu lebih baik lah kan, and lebih energi lah orang cakap kalau nak dibandingkan dengan kalau contoh saya tidur lambat lah kan. Sebab macam yang saya kongsikan tadi juga kan, yang di mana perubahan saya drastik, kira perubahan yang positif tadi tu pun saya boleh nampak lah ya. Kalau saya tidur awal, esoknya tu saya memang takkan tidur balik lah lepas subuh macam tu lah kan, ataupun tidur yang orang cakap over lah kan. Tapi bila macam yang kalau saya nak recap balik yang sebelum ni kan, bila saya tidur lambat, and benda tu memang akan efek sehari-hari saya lah. Kira memang saya akan jadi tidur berlebihan, and then masa saya tak terurus. Jadi perubahan antara dua tu saya boleh nampak lah, di mana kalau saya tidur awal tu lebih orang cakap lebih positif and lebih memberasangkan kalau dibandingkan dengan yang tadi macam tidur lambat, aktiviti ataupun sehari-hari saya tu jadi berterabur lah orang cakap. Faham. So Cik Iman cakap tadi yang Cik Iman bila dah tidur lebih awal ni, Cik Iman saya boleh cakap yang rutin harian Cik Iman ni macam terkawal lah kan. Saya faham. Okey, berdasarkan apa yang Cik Iman cerita tadi, saya nak tanya dari segi skala lah kan. Daripada 1 sampai 10, okay, berapa Cik Iman letakkan skala ke atas keyakinan yang mengawal tu? Saya rasa untuk sekarang saya mengawal kan, saya rasa saya mungkin akan letakkan pada skala 8 lah, 7 atau 8. Tapi saya rasa kalau memang yang saya rasa saya perlu berubah, saya rasa saya letak 8 lah. Okay, faham. So 8 tu bagi saya memang satu nombor yang sangat tinggi. Cik Man boleh ceritakan kenapa Cik Man pilih 8 tu? Sebab saya pilih 8 ni sebab saya rasa saya memang nampak lah benda yang orang cakap perubahan yang sangat baik lah kan, ataupun kesan yang baik lah kan. Yang dimana kalau saya tidur awal, kalau saya dapat tidur awal, so saya takkan tidur berlebihan. So benda tu memberi impact positif yang baik untuk saya. Tapi kalau contoh saya tidur lambat and saya akan tidur berlebihan, benda tu saya nampak lah memberi kesan yang buruk. Jadi saya rasa saya memang akan letakkan 8 sebab saya nampak lah benda yang sangat baik untuk saya. Okay, faham. Apa yang Cik Iman cerita tadi, Cik Iman, saya boleh cakap yang dekat Cik Iman dah sedar atas kesan buruk iaitu tidur berlebihan. So alhamdulillah Cik Iman dah sedar sekarang. Saya bangga dengan Cik Iman. Okay, Cik Iman, saya nak tanya soalan lagi. Apa yang Cik Iman macam mana cakap, apa yang membuatkan Cik Iman rasa macam bila Cik Iman kawal kontrol, bila Cik Iman kawal tidur berlebihan ni, lepas tu benda tu berjaya? Apa Cik Iman rasa lepas tu? Saya rasa saya banggalah dengan diri saya sebab saya mampu mengatasi, saya mampu orang cakap capai target saya lah yang saya nak tidur berlebihan. Yang benda tu saya rasa satu pencapaian yang sangat bagus lah untuk diri saya sendiri. Okay, faham. Okay, apa yang membuatkan Cik Iman rasa macam mampu untuk nak ataupun orang cakap, apa yang Cik Iman rasa macam Cik Iman mampu untuk nak kekalkan konsisten untuk tidak tidur berlebihan lagi? Saya rasa mungkin saya akan teruskan dengan positif impact yang saya buat pada sebelum ni lah, yang saya dapat tidur awal, so saya takkan tidur berlebihan. And then yang macam pada pertama tu, yang saya takkan orang cakap, yang kalau tak nak tidur berlebihan tu, kira kalau macam lepas subuh tu saya memang takkan tidur, ataupun saya akan limitkan waktu tidur saya.
And then daripada segi screen time jugalah, yang bila saya nampak saya kurangkan screen time, benda tu memberi impact yang bagus juga untuk saya. Jadi saya rasa benda tu memang langkah yang baik lah untuk saya juga. Okay, faham. So Cik Iman cakap yang apa yang saya boleh cakap, Cik Iman macam dah nampak kan perubahan dari segi Cik Iman. Tadi pun Cik Iman cakap yang lebih banyak kesan negatif apabila tidur berlebihan berbanding dengan tidak tidur berlebihan. So saya apabila cakap saya merasa lega hati lah apabila Cik Iman respon jawapan macam itu kan. Okey Cik Iman, apa yang akan berlaku lah kan jika tiada perubahan bagi Cik Iman? Saya rasa kalau jika tiada perubahan, orang cakap lah kan, kalau bukan tiada perubahan mungkin kalau tiada perubahan tu, saya rasa saya akan cek balik lah kan, mana silap saya. Mungkin daripada segi masalah tidur saya, ataupun daripada segi masalah screen time saya, ataupun mungkin daripada segi masa saya pada sehari tu lah kan. Saya akan cek balik lah mana yang saya silap. And bila saya dapat kenal pasti mana salah saya akan betulkan secepat-cepatnya lah, supaya benda tu tak berlarutan lebih teruk lah orang cakap. Okay, faham. Apa yang Cik Iman cakap tadi, Cik Iman akan, apa saya boleh cakap, Cik Iman akan ni lah imbas kembali ataupun ingat kembali apa yang Cik Iman rasa bila perasaan Cik Iman rasa macam nak tidur berlebihan tu. Bagi saya itu merupakan salah satu cara yang terbaik lah bagi saya. So benda tu memang sepatutnya, memang bagi saya lah kan, Cik Iman perlu praktikkan lah. Apabila Cik Iman rasa macam nak tidur berlebihan lagi, Cik Iman cuba imbas kembali apa yang orang cakap macam kesan negatif tu kepada Cik Iman. Mungkin dari segi belajar, mungkin dari segi macam hilang fokus dalam kerja, ataupun sebaliknya lah. Betul. Okay, daripada semua yang kita bincangkan tadi tu kan, boleh tak Cik Iman sebut satu perkara yang Cik Iman betul-betul rasa macam nak committed tu untuk teruskan? Faham tak Cik Iman? Faham. Okay. Saya rasa benda yang paling saya nak committed lah kan, orang cakap satu je kan. Satu. Saya rasa yang ni lah, saya takkan tidur selepas subuh. Okay, faham. So mana kata Cik Iman nak kekalkan bangun pagi lah kan? Betul. Okay, faham. Okay Cik Iman, apa orang cakap? Sama Cik Iman? Tak apa. Okay, soalan seterusnya, apabila Cik Iman rasa macam Cik Iman dah macam kekalkan orang cakap tidur, apabila Cik Iman rasa macam Cik Iman dah bangun pagi tu kan, apa perasaan Cik Iman kan berbanding dengan sebelum ni? Okay lah, perasaan saya bila saya dapat bangun pagi tu, saya rasa macam saya lebih bersemangat dan lebih bertenaga lah orang cakap. Sebab macam yang kita tahu jugalah kan, orang-orang tua selalu cakap yang kalau contoh dia tidur pagi ni, rezeki takkan buka kan orang cakap. Jadi yang saya boleh nampak lah, bila saya tak tidur pagi ni, saya rasa macam hari saya tu lebih energi dah macam kan, lebih energetic. And hidup saya ni saya rasa macam lebih teratur lah kan, kalau nak banding dengan sebelum ni. Saya rasa macam bila saya dah tidur berlebihan ni, dia jadi macam bila saya tidur macam bila saya bangun pagi lambat tu, saya rasa macam saya nak kena buat apa benda ni. Tapi bila saya bangun pagi awal tu, bila lepas subuh tu saya tak tidur, saya boleh nampak vision saya yang lebih baik lah kan, orang cakap kalau dibandingkan dengan sebelum ni. Okay, faham. So berdasarkan apa yang Cik Man cerita tadi pun, memang saya boleh cakapkan memang saya yakin 100% yang Cik Man dah sedar apa itu kesan negatif yang akan berlaku jika tidur berlebihan. Dan Cik Iman bercakap tadi, saya boleh cakapkan Cik Iman lebih ni lah, sekarang ni Cik Iman dah lebih berfikir untuk mencari kesan positif bila Cik Iman tidak terlalu berlebihan. Itu satu perkara yang bagus lah. Sebab kita tahu pun, sebab kita tahu pun tidur lepas subuh ni tak elok kan orang cakap. Betul. Cik Iman bercakap tadi yang rezeki tak masuk apa semua tu kan. So itu merupakan saya nak highlight satu benda tu lah. Itu merupakan satu perkara yang bagus tu Cik Iman tetapkan dalam diri Cik Iman lah. Okay.
Okey Cik Man, saya nak kongsikan dengan Cik Man iaitu konsep HALT. HALT. HALT, okey. Ya. Iaitu HALT. Okey, H hungry, A pula angry, A pula lonely, dan T iaitu tired. Okey, so antara empat ni kan, Cik Man rasa mana yang membuatkan Cik Man rasa macam tidur berlebihan? Antara empat tu. Saya rasa saya akan pilih T lah, yang di mana tired. Oh, tired. Itu penat lah. Penat. Okey, faham. Oh, so bagi saya memang Cik Man pilih tu memang jelas lah kan. Betul. Bagi saya memang selalunya bagi saya tidur berlebihan ni sebab terlalu penat lah kan. So dalam sesi lepas pun Cik Iman ada kongsikan yang Cik Iman student. Dalam pada masa yang sama Cik Iman buat part time kan. Bukan Cik Iman seorang je, mungkin kadang-kadang saya pun macam tu. Mungkin kita terlalu penat kan. Dan kan Cik Iman kelas pagi sampai ke petang Cik Iman sambung malam pula sampai lewat malam lah kan Cik Iman kongsikan kan. Itu betul. So memang saya nampak lah iaitu memang tired tu membuatkan Cik Iman memang tidur berlebihan. Tapi saya bersyukur lah sekarang ni Cik Iman pun dah rasa macam dah sedar tidur berlebihan tu satu benda yang perkara yang macam tak bagus kot lah untuk Cik Iman kan. Tak bagus tu dari segi tu macam kehilangan fokus dalam kelas apa semua tu kan. Okay, faham? Okay, so Cik Iman, saya tanya, apabila Cik Iman bayangkan apabila Cik Iman rasa macam stres kan, boleh tak Cik Iman kongsikan salah satu cara yang Cik Iman boleh gunakan selain tidur? Saya rasa selain daripada saya tidur, saya rasa mungkin saya akan, orang cakap saya akan buat aktiviti-aktiviti yang aktiviti yang lebih terbuka lah, orang cakap. Macam contoh, kalau saya stres mungkin saya akan keluar sekejap. Mungkin saya akan cari angin lah, orang cakap. Itu macam kalau mungkin saya akan keluar lah daripada tempat yang saya rasa macam benda tu buat aku bakal stres. Saya akan, orang cakap, saya akan take 5 lah, orang cakap. Saya akan buat take 5 untuk diri saya sendiri, untuk saya lebih tenang, supaya benda tu boleh hilangkan lah stres saya. Ataupun saya rasa mungkin saya akan tengok, ataupun orang cakap, mungkin saya akan buka TikTok. Saya akan cari benda-benda yang boleh buat saya gembira sikit dan boleh hilangkan stres tu lah, orang cakap. Okay, so Cik Iman kongsi tadi yang Cik Iman lebih nak menenangkan diri lah. Betul. Mungkin bagi saya, mungkin apa yang saya boleh cakap, mungkin 5 minit tu bagi saya lah kan, itu satu perkara yang macam satu masa 5 minit tu yang macam saya rasa macam boleh sangat lah. 5 minit tu bagi saya dah okey sangat untuk tenangkan diri. Dan Cik Iman pun kongsi juga, mungkin Cik Iman akan scroll TikTok pun semua kan, untuk cari benda-benda yang macam boleh menghilangkan stres lah. Betul. Mungkin macam dari segi cerita yang lucu-lucu kan apa semua kan. Betul. Menarik. Dari segi apa yang Cik Iman kongsikan. Okay, kita pun Cik Iman, kita pun dah sampai ke sesi yang ke hujungnya lah. Boleh tak Cik Iman, saya nak cakap sikit yang berdasarkan Cik Iman cerita tadi, memang betul-betul saya yakin yang Cik Iman dia dah betul-betul sedar dan dah lebih improve lah berbanding dengan sesi lepas. Boleh tak saya nak macam kita tutupkan sesi ni terus? Saya rasa boleh, kot, tak masalah. Boleh, tak ada masalah. So Cik Iman bersetuju? Saya bersetuju lah, saya rasa untuk 10 minit session ni. Okey, Alhamdulillah. Saya cakap macam tu sebab ni lah, sebab Cik Iman tadi berkongsi dengan saya, memang betul-betul saya nampak lebih iaitu kesedaran dalam diri Cik Iman. Yang betul-betul memang Cik Iman nampak yang kesan negatif tu mungkin akan mempengaruhi rutin harian Cik Iman, bukan kan? Betul. Saya cuma nak tekankan satu perkara lah. Perubahan yang Cik Iman buat ni bukan daripada saya kan, bukan daripada saya, iaitu daripada Cik Iman sendiri. Saya ni cuma hanya macam membimbing dengan Cik Iman. Apa yang saya boleh tolong, saya tolong. Itu saja.
Okey. Memandangkan kita pun dah di sesi yang terakhir, saya nak pengucap cakap macam buat ringkasan lah, iaitu ataupun saya nak cakap conclude lah kan. Iaitu daripada sesi yang lepas, Cik Iman datang kepada saya, iaitu Cik Iman doakan apabila Cik Iman ni ada masalah tidur yang berlebihan. Dalam pada masa yang sama juga, Cik Iman ni bukan student dan Cik Iman buat part time. Itu memang saya nampak satu perkara yang ketara lah, iaitu memang normal. Bagi saya itu memang satu perkara yang normal. Memang kita memang apabila terlalu penat sangat, memang kita akan tidur, senang cakap kita terlanjut tidur lah kan. Dekat sesi ni pula saya nampak kesedaran dan perubahan dalam diri Cik Iman memang betul-betul amat tinggi lah. Dan Cik Iman dah macam dah konsisten untuk bangun pagi. Cik Iman berdiri cakap, Cik Iman dah macam apabila bangun pagi tu, bila tidur lepas subuh balik, mungkin Cik Iman rasa macam rezeki tak masuk kan. Itu memang betul. Memang betul sangat itu. Memang seeloknya kita tak digalakkan lah tidur lepas subuh. Okay. Saya apa yang saya boleh cakap, saya bangga sangat dengan Cik Iman berbanding dengan sesi yang lepas lah. Sesi lepas Cik Iman betul-betul memang dari segi riak wajah Cik Iman tu memang betul-betul saya nampak lah tak stres Cik Iman tu kan. Berbanding dengan sesi kali ini, sesi kedua kali ini, saya nampak dari segi riak wajah Cik Iman pun Cik Iman dah macam semakin tenang kan. Cik Iman respon apa yang soalan saya bagikan pun jawab dengan yakin. Apa yang saya boleh cakap, saya highlightkan Cik Iman menjawab dengan penuh kesedaran lah. Itu saya bersyukur sangat dengan Cik Iman. Okey, sampai di sini saja. Sekali lagi saya tanya, Cik Iman betul-betul setuju untuk kita tamatkan sesi ini terus? Saya dah selesai, memang setuju dah. Okey, Alhamdulillah. Okey, tanpa buang masa, kita betul-betul di apa orang cakap, di sesi yang terakhir lah kan. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Iman kerana sudi meluangkan masa dengan saya dan kerana sudi meluahkan apa yang Cik Iman rasa. Dan saya bersyukur lah Cik Iman dah ada kesedaran sebagai improve dalam diri Cik Iman. So saya harap jika mungkin Cik Iman ingin kongsikan apa-apa lagi, InsyaAllah Cik Iman boleh berjumpa saya lah. Okey Cik Iman? InsyaAllah. Okay, kalau begitu saya tutupkan sesi ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berminit siau. Aduh.